kerajaan kata 1,700 tu adalah gaji minimum untuk kerja biasa. Dan itu bukan gaji permulaan. Apa bezanya gaji minimum dengan gaji permulaan? Okey, betul lah apa yang Faiz cakap itu. Dia sebenarnya ada 3 kategori gaji ya. Pertama, gaji kurang mahir, gaji separuh mahir, dan juga gaji mahir lah. Dan biasanya graduan adalah pada gaji mahir. Gaji kurang mahir adalah pada sekurang-kurangnya kepada dasar gaji minimum. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kecelaruan ya, adalah kerana kerajaan telah melaksanakan gaji minima sebanyak RM1,700. Pada masa yang sama juga, kerajaan juga nak melaksanakan satu polisi lagi dipanggil progresif untuk menaikkan gaji mengikut tahapan kerja itu sendiri dan sebagainya. Jadi kalau nak balik pada soalan tu, dia memang berbeza lah. Kalau gaji minima ni 1,700, mungkin dia ada OT, dia ada dan sebagainya kan. Itu yang kurang mahir ataupun kerja yang biasa aja. Tetapi kalau kita nak katakan itu adalah gaji permulaan, tak kena lah. Tak kena. Kalau bagi saya, kalau gaji permulaan untuk kurang mahir mungkin sesuai. 1,700 tu kurang mahir. Tapi kalau untuk yang bekerja, berijazah ataupun berdiploma, haruslah gajinya lebih tinggi itu sebagai gaji permulaan. MEF pun cakap gaji kena ikut sumbangan, iaitu gaji dibayar mengikut level productivity dia dan juga kemahiran dia ada dan juga tahap sukarnya. So macam nak tentukan mana satu yang kalau kita nak cara mudah, kita ikut pensijilan lah. Pensijilan. Contohnya mahir itu mempunyai ijazah ataupun diploma ya. Yang separuh mahir itu mereka yang mempunyai sijil kemahiran. Ya, dan juga bagi yang mereka yang tidak mempunyai sijil hanya mungkin mempunyai kelulusan peringkat sekolah menengah SPM, itulah bagi kita katakan sebagai pekerjaan yang kurang mahir, yang tidak memerlukan kemahiran untuk buat pekerja yang am sajalah, seperti cleaner ya, maupun sebagai security dan sebagainya.